makanan kegemaran yang mak you masak. Let's go. Ni paling best lah, ayam masak merah. Apa yang special sangat? Yang orang lain tak letak dalam masak merah, mak awak je letak. Oh, ayam lah. Assalamualaikum. Saya nak tanya awak, makanan kegemaran kalau mak awak masak. Paling suka laksa. Laksa Kedah. Laksa Kedah. Laksa Kedah. Kenapa? Mak buat tak sedap. Oh, mak je buat sedap. Buat sedap. Resepi dia je Resepi dia je dia tahu. Awak ambil tak resepi dia? Saya ambil buat tapi tak terungkap. Tak terungkap. Astaghfirullah. Oh, saya rasa ayam masak merah. Oh. Saya rasa kalau mak saya masak apa-apa, saya akan mesti makan. Apa yang special sangat ayam masak merah ni? Tak tahu lah, saya tak join je kat dapur. Lepas ni kena tolong mak kat dapur lah. Okey, boleh. Biasa bapak saya masak, tapi kalau mak saya masak, dia masak laksa kuah merah yang Terengganu tu. Itulah sedap kot. Makanan kegemaran I otak-otak Melaka. Apa beza dia dengan kalau otak-otak dekat yang kat kedai tu merah? Yang itu panggang kan, yang Melaka punya steam dengan ikan. Oh, the only one yang your mum buat. Yes. Makanan kegemaran yang your mum masak. Ayam halia. Wow. Sebab I setiap bulan datang pi akan sakit, so dia selalu akan buat tu untuk saya. Oh, so sweet. Dia tambah goji berry dengan red date, tu boleh tolong Smoothkan lah Ya. masa kita period sakit. Yes. Selamat Hari Ibu. Thank you for everything. Sacrifice everything. Selamat Hari Ibu. Terima kasih melahirkan saya yang comel. Selamat Hari Ibu. Harap ibu sihat-sihat dan masak ayam masak merah. Terima kasih kepada mak saya kerana besarkan saya sampai saya plus size. Mom, I love you so much. Thank you for taking care of me. Thanks for bringing me to this world. I love you so much and I miss you. Happy Mother's Day. Love you.